Okey, naik messenger daripada SKG dah sampai dekat rumah aku. Yang ini memang aku sangat tunggu-tunggu daripada dia nak start post tu sampailah ke rumah. Aku memang sangat excited dah sampai ni. Serius memang sangat best. Untuk korang yang kerja kat pejabat ke ataupun korang yang selalu mandu kereta tu kan, abang-abang Grab ke kan. Ini adalah benda yang korang kena dapatkan dan boleh pakai bila balik rumah. Sebab apa tahu? Bila kita dah penat buat kerja macam tu, kita bawa kereta ke ataupun kita duduk depan PC ke kan, leher kita akan jadi penat tau. Jadi nak urut pakai je benda ni. Okey, dalam kotak ni apa yang korang akan dapat adalah mestilah buku panduan. So buku panduan ni korang boleh bacalah supaya korang tahulah function-function apa yang ada dekat pengurut leher ni. Ada kabel type A pergi type C untuk cas dia. Ini adalah pengurut leher dia. Okey, dekat tepi ni ada dua button. Ini button on off dan juga button mode. Bawah ni kita ada roller untuk adjust level dia daripada level 1 sampai level 9. Dan untuk roller ni kita boleh juga tekan sekali untuk tukar mode massage dia. Tekan lama-lama untuk on ataupun offkan dia punya massage yang tumbuk-tumbuk tu, vibration dia. Cara dia kita pakai je kat sini and then kita tekan button on lama-lama, kemudian dia akan terus berbunyi macam tu. So, adjust the strength by sliding the wheel button. Short press of the wheel button can switch massage modes. dia siap ajar babe. Sambil diurut dia ajar. So korang boleh adjust menggunakan roller kat sini. Okey, daripada 1 sampai 9. So macam aku tak suka yang kuat-kuat, aku ambil level 3, 4 sahaja. Boleh dengar tak? Dia tumbuk-tumbuk sambil dia urut-urut sikit dan dia ada alihkan sedikit arus elektrik tapi tak sakit pun. Kalau rasa macam kuat sangat, korang boleh adjust level dia. Level 1. Dah cukup dah, tak payah dah nak kuat-kuat pun, dah memang sedap. So malam-malam korang boleh lepak dekat kerusi sambil korang punya leher kena urut. Dia siap boleh scan lagi aku punya skin condition sama ada berpeluh ataupun tidak. Makin berpeluh, makin slow dia buat. Makin kering, makin kuat sikit dia buat. SKG punya neck saja. Kena dapatkan sekarang.